triglyceride, pastikan dia di bawah 1.7. Jadi kalau you nak turunkan triglyceride, ini dia. Ini dia. Minyak ikan, omega 3. Jadi kalau nak turunkan triglyceride, ialah minyak ikan. Dan cari minyak ikan yang ada logo IFOS. IFOS. IFOS ni apa? Apa logo IFOS ni? International Fish Oil Standard. Ini satu saja produk yang dikapsulkan di Malaysia, wakil tunggal. Provas ini ialah wakil tunggal. Provas ini ialah wakil tunggal yang ada dalam IFOS. Saya dah tanya dengan dia, yang ini ada tak dalam? Boleh tak saya nak masukkan dalam saya punya showcase? Dia kata tak ada. Yang masuk dalam social media, semua yang fake, yang tak betul. Jadi buat apa kita bayar mahal-mahal untuk dapatkan konon dengan harapan beli minyak ikan, tapi kita tengok triglyceride kita tak turun. Sebab apa? Banyak dalam satu dunia, bukan di Malaysia saja. 80% daripada minyak ikan yang kita beli di pasaran, terutamanya online, itu ialah tak betul punya minyak ikan. Jadi banyak fake dekat market tu. Bukan banyak 10-20%. 80% minyak ikan di pasaran ialah fake. Jadi ini IFOS inilah dia punya badan untuk nak menentukan. Macam mana contoh IFOS ni? Apa yang terror sangat IFOS ni? Kalau minyak ikan ni ada logo IFOS ni macam mana? Ini tadi. Provas ni dia ada logo IFOS. Ini buatan Malaysia. Tetapi bahan minyak ikan ini dia import daripada Norway. Ini dia cadangan minyak ikan yang baik. Provas ini dia dikapsulkan di Malaysia, tetapi minyak ikannya datang dalam satu drum besar daripada Norway. Dan ini daripada ikan liar, bukan ikan dalam sangkar. Dapat Dan EPA dia tinggi. So kalau you punya triglyceride atas daripada 1.7, saya galakkan you makan 3 biji sehari. Ini rupa dia. Nampak tak betapa jernihnya? Kalau you punya minyak ikan tu warna dah coklat, dah sampai dekat nak warna coklat tu, maknanya dia dah oxidize. Jadi hati-hati. Betul, kena 1000 mg. 1000 mg dalam 3 biji. Kalau normal jangan makan hari-hari. You makan selang satu hari. Sebiji je. Kalau normal, you makan sebiji selang satu hari. Saya dapat direct daripada kilang. Sebab saya tak berani letak dalam saya punya showcase semua sekali sebab dia kata bukan dia punya. Ada KKM dan ada halal. Kilang di Puchong, tapi dia buat kapsul saja di Malaysia. Kan nak dapatkan halal. Tapi dia punya bahan asas dia, minyak ikan dia datang daripada Norway dan itu tadi. Okey, ini contoh. Cuba you tengok sini. Yang mana siapa berani letak logo IFOS ni tadi, maknanya dia berani tunjukkan dia punya hasil kajian dia. Nampak tu? Hasil kajian dia, berapa dia punya lab test dia semua sekali. Okey, ini dia punya hasil kajian semua ada. Kat sini, berapa EPA, berapa DHA dan berapa omega 3 yang lain. Dia tunjuk semua sekali ada mercury ke tak ada mercury, semua sekali dah dikatakan dalam situ. Jadi you boleh tengok daripada dia punya batch number. Okey, boleh tak pecah software tu dah letak atas sudu? Boleh je, tapi honey lah. Ini gila punya honey. Okey, ini untuk kebaikan untuk apa encik? IFOS ni nak tahu you punya minyak ikan tu ori ke tak ori. Sebab dia kontrol. IFOS ni dia kontrol, bukan sebarangan yang tu. Okey? Jadi ini tadi. Jadi minimum you dah tahu IFOS daripada dia punya batch number ataupun dia punya brand, you boleh tahu dia ada IFOS ataupun tidak. Okey? Ada yang tanya dengan saya yang dia beli daripada brand yang terkenal, daripada A, daripada S, apa semua tu, daripada B, tak ada IFOS. Itu je. Jadi wakil di Malaysia ini hanya satu saja. Boleh screenshot. Okey, omega 3, ada IFOS dan ada halal. Botol dia macam ni, kapsul dia rupa dia macam ni. Sangat-sangat jernih. Jadi kalau maknanya dia dah warna hitam tu, dia dah oxidize. Kalau oxidize tu maknanya dia punya zat-zat tu dah tak ada. Jadi you makan tak effect. Jadi hati-hati. Dan tadi minyak ikan tadi saya lupa cakap. You kena makan. Kalau triglyceride you atas daripada 1.7, you kena makan atas 1000 mg. Atas 1000 mg.